Ni semua bakat beli dia punya strawberry. Baru dalam 55,000 dong. 50,000 dong. RM7.50. Thank you. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Manis kan? Masya Allah. Jadi kalau datang ke Hanoi ni, elok kalau berjalan dekat kawasan bandar Hanoi yang lama ni. Sebab kita dapat tengok building-building yang lama, building yang asal yang ada dekat bandar Hanoi ni. Bukan tu sahaja, kebetulan masa ni mereka sedang siap untuk perayaan Chinese New Year lah. So memang sangat meriah. Macam biasa dekat bandar Hanoi ni kita boleh nampak banyaknya motor lah. Tapi bukan tu sahaja, korang boleh tengok buah-buah. Buah manggis ada, rambutan ada, buah mangga ada, macam-macam ada. Dan menariknya dekat sini, buah dia memang fresh dan sangat sedap dan manis. Jadi korang kena datang ke Hanoi ni. Kacang-kacang dia pun sedap juga. Lepas tu kalau korang tengok pasar borong dia punya dia orang susun macam ni memang menarik, cantik betul. Tapi sebab kita tak masak, kita tak belilah kan. Jadi aku nak bawa korang pergi ke sebuah jambatan ni. Dia dipanggil sebagai French Bridge yang ada dekat Hanoi ni. Sebuah jambatan kereta api yang dibina oleh Perancis masa zaman mereka duduk dekat kawasan Vietnam ni. Jadi ini dia Galong Bien, tempat di mana kita boleh tengok landasan kereta api lama. So siapa nak tengok, stay tune.